Hello semua dan selamat datang. Hari ni kita nak gali balik satu cerita lama pasal Malaysia. Satu cukai yang pernah wujud, yang mungkin mak ayah kita je ingat dan generasi sekarang mungkin tak pernah dengar langsung. Betul, anda tak salah dengar. Bukan bayar bil Astro atau Netflix tau. Ni bayaran wajib setiap tahun kepada kerajaan. Hanya sebab anda ada TV kat rumah. Bunyi macam pelik kan? Jom kita bedah siasat cerita ni. Okey, jom kita mula. Apa benda sebenarnya lesen televisyen ni? Dan yang lagi penting, kenapa ia wujud dulu? Senang cerita, ia ni macam cukai khas. Duit yang dikutip tu tujuannya satu je. Untuk bagi dana operasi kat stesen TV dan radio kerajaan kita. Radio Television Malaysia atau RTM. Kalau kat rumah ada TV, wajib bayar. Simple kan? Tapi untuk apa sebenarnya? Ini idea asal di sebaliknya. Tujuannya murni. Nak pastikan RTM sebagai penyiar awam tak terlalu bergantung pada duit iklan atau dana terus daripada poket kerajaan. Secara teori, ini bagi diorang kebebasan untuk buat program yang penting untuk rakyat, bukan yang kejar untung semata-mata. Dan yang menariknya, Malaysia bukan buat benda ni sorang-sorang tau. Jauh sekali. Sebenarnya, pada waktu tu, ini adalah perkara biasa di seluruh dunia. Konsep lesen TV ni asalnya dari United Kingdom. Untuk membiayai stesen TV paling ikonik diorang, BBC. Falsafahnya jelas, badan penyiaran yang dibiayai oleh rakyat untuk rakyat. Jadi, ia sepatutnya bebas dari campur tangan politik atau tekanan syarikat besar. Dan idea ni memang meletup. Ia tersebar ke seluruh dunia. Cuba tengok ni. Pada kemuncaknya, hampir 2/3 negara Eropah guna sistem ni. Separuh negara di Asia dan Afrika pun sama. Ia dah jadi macam model standard untuk penyiaran awam global. Serius, jangan terkejut. Sampai ke hari ni, negara-negara maju macam UK, Jepun, Jerman dan Korea Selatan, rakyat diorang masih bayar lesen TV. Ini bukti yang model ni bukan sekadar sejarah lama, tapi masih dianggap penting di tempat lain. Dan ini yang buat kita tertanya-tanya, kenapa Malaysia pilih jalan yang berbeza? Okey, jom kita balik ke Malaysia. Kalau sistem ni begitu popular dan masih diguna pakai oleh negara maju, kenapa pada tahun 1999 kita tiba-tiba berhenti? Apa misteri di sebaliknya? Jom kita tengok garis masa dia. RTM mula siaran TV tahun 1963. Lepas tu dalam era 60-an, lesen TV pun diperkenalkan. Sistem ni berjalan puluh-puluh tahun lamanya, sampailah satu masa pada tahun 1999, tiba-tiba ia dimansuhkan. Macam tu je. Ini soalan besarnya. Apa sebenarnya yang jadi pada tahun 1999 tu? Kenapa kerajaan hentikan kutipan cukai yang dah berjalan lebih 30 tahun? Adakah sebab politik? Walaupun senang nak salahkan politik, jawapan sebenarnya lebih kepada soal practicality, logistik. Satu masalah yang bukan Malaysia je hadapi, tapi banyak negara lain di seluruh dunia. Inilah punca utamanya. Proses nak kutip iuran lesen dari setiap rumah yang ada TV, rupanya sangat mahal dan leceh. Fikirkanlah kos nak hantar pegawai, nak kesan siapa yang tak bayar, nak kuat-kuasakan undang-undang, memang tak efisien. Jadi, kerajaan tukar strategi. Guna cara yang lebih mudah. Bagi dana terus ke RTM guna bajet negara yang datanya dari cukai am kita semua dan benarkan RTM cari duit tambahan melalui iklan. Jadi, nampak tak? Malaysia sebenarnya bukan pelik pun. Kita ikut trend global. Australia mansuh awal lagi tahun 1974. Jiran kita Singapura pun mansuhkan pada 2011. Banyak negara sedar yang kos kutip cukai ni dah tak berbaloi. Dan ini membawa kita kepada situasi hari ini. Kita dah tak bayar lesen TV, siaran RTM nampak macam percuma. Tapi, betul ke percuma? Macam mana RTM dapat duit sekarang? Dan kenapa kita perlu ambil tahu? Secara ringkasnya, RTM sekarang hidup dengan dua sumber utama. Satu, duit terus daripada kerajaan yang dikutip melalui cukai kita semua. Dua, duit daripada syarikat-syarikat yang bayar untuk tayang iklan produk mereka di RTM. Tapi, jom kita ingat balik tujuan asal lesen TV tadi. Ia diwujudkan untuk bagi RTM kebebasan, bebas dari pengaruh politik kerajaan dan bebas dari tekanan syarikat pengiklan. Dengan cara pembiayaan sekarang, di mana duit datang terus dari dua pihak ni, adakah matlamat asal tu masih tercapai? Jadi, inilah persoalan yang saya nak tinggalkan untuk anda fikirkan. Bila kita tak lagi bayar secara langsung untuk siaran awam kita, adakah kita sebenarnya membayar dengan cara lain? Mungkin dengan kebebasan media atau dengan kualiti kandungan yang kita dapat. Fikir-fikirkan.